Konflik madu berlemak cara Cik Dayan. Ini antara konflik yang legend sekali. Resepi ni hampa try lah buat. Tengok step by step yang Cik Dayan tunjukkan ni, confirm jadi nampak yang penting, tak terlalu manis, tak terlalu berminyak, okey? Kita nak buat konflik madu. Kita mula-mula sekali kita nak cayakkan dulu butter. Butter sebanyak 250 gram. Nak sedap pakai pure butter. Kalau kata nak jimat boleh pakai butter cup. Nampak butter dah mendidih. Cik Dayan masukkan garam sikit. Masukkan garam secongek lagu tu. Nampak tak? Garam secongek lagu tu. Sebab apa kita bergaram? Berapa congek tu? 2 congek lah. Lebih kurang dalam setengah sudu kecil lah. Sebab apa Cik Dayan bergaram? Lemak-lemak sikit rasa. Kita nak bagi rasa lemak, nak mengurangkan kemanisan tu. Tapi jangan berbanyak sangat. Bila kita masukkan gula, dia tak akan sebati bersama dengan kita punya butter. Okey, kalau perasaan butter kita ni, dia punya orang kata minyak dia dah keluar. Dan dia punya kepekatan butter dia tu yang macam putih-putih tu dia bersalut dengan gula. Tak ada masalah. Gula ni janji dia cayak, dia larut. Okey, madu sebanyak 200 gram. Tulis. Madu sebanyak 200 gram. Masya Allah. Bahan ni kita kena kacau dia sampai dia betul-betul mendidih menggelegok. Mendidih menggelegok. Okey. So nampak tak? Kita punya honey ni dah berbuih. Susu pekat manis sebanyak 50 gram. Okey, pastikan kita punya adunan ni mendidih. Okey, bila dia dah mendidih, nampak buih macam ni, tutupkan api. Okey, tutupkan api, kacaukan dia sampai dia buih tu hilang. Tadi dah lah suruh sampai berbuih-buih. Lepas tu kacau pula sampai buih hilang. Kacaukan kita punya madu ni sampai macam ni. Nampak tak apa? Maksudnya butter dengan gula dengan madu dia bersalut, dia bukan terasing. Nampak tak apa? Kita masukkan bancuhan madu yang kita buat tadi. Ya, macam tu. Nampak tak madu yang kita tuang ni? Allah Akbar, lemah tengok ni. Okey, kita tuang kita punya madu. Nampak madu ni cantik. Ya Allah. Kacau sampailah sebati dalam konflik kita. Hari tu kita buat live Popiah sayur waktu Cik Zila kita ni mengandung. Betul tak? Buat live kata hampa. Siapa dah try popiah sayur Cik Zila kita ni? Keluar anak dia hampa. Duk kacau-kacau jugalah. Ya. Hampa tengok. Apa yang ada dekat tangan Cik Dayang ni? Tanda lahir. Hampa tengok anak dia kelak pun ada tanda lahir hampa. Hampa tengok anak dia pun ada tanda lahir ikut macam Cik Dayang. Tengok apa? Hujung memang tak pernah cakap apa pun. Ya ke? Allah ni demi tak ada cakap apa pun. Tak taksub dengan Cik Dayang. Allah. Lepas tu tengok pula anak dia ada tanda lahir hampa. Ada tanda lahir. Cik Dayang ada tanda lahir, anak dia pun ikut ada tanda lahir hampa. Dia kata anak ni rajin ni nanti hampa. Okey, nampak? Hampa tengok lah. Dia punya madu dia cantik bersalut. Apa nampak tak? Nampak tak? Dia tunjukkan cara kita masak paper cup. Nak pakai tangan boleh, nak pakai kaki pun boleh sebenarnya. Tapi nak pakai sarung tangan boleh, tak mau pakai sarung tangan pun boleh. Okey, kalau nak menegang pun pakailah sarung tangan. Kalau kata tak mau kotak-kotak tangan, pakai saja camca. Jadi Cik Dayang ni suka cepat tau. Cik Dayang suka buat pakai tangan saja. Apa nampak? Tu dia. Suhu pembakaran untuk konflik madu kita ni adalah 180 bakar selama 5 minit. Suhu 180, pembakaran dia selama 5 minit. Okey, konflik madu Cik Dayang dah pun siap. Apa nampak? Salutan yang cantik, tak terlalu manis, tak terlalu berminyak.